Jom kita buka pack Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada subscriber dan penonton sekalian. Kembali lagi kita di LM Network dan hari ini kita akan review pack Satria. Okey, pack Satria saya baru sampai dan saya beli di Carousel. Kita buka dulu. Dia punya packaging cantik. Dia pack Satria ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 pack semua sekali. Dan ini adalah Boboiboy Galaxy Card. Sekarang ni dah tukar Monster Galaxy Card. Ini pack yang lama lah. Okay, kita tengok dulu pack yang pertama. Ini dia. Gambar Mas Mana, Boboiboy dan juga Ocobot. Ketiga, kita ada Boboiboy Sopan, Boboiboy Taufan, Boboiboy Ice. Keenam, kita ada Boboiboy Sopan. 8, 9, kita ada Boboiboy Blaze. Okay. Dan kita akan buka pack yang pertama. Pack yang pertama, pack Satria. Kita ada Yaya 100 HP, 120 attack. Serangan pertama kat lawan tidak berkesan. Kedua, Boboiboy Solak 240 HP, 180 attack. Kad ini boleh ditukar dengan kad Boboiboy Sopan jika kad Boboiboy Sopan ada di dalam tangan. Cantik dia punya Boboiboy. Dia punya warna dia. Ketiga, Masgardo 220 HP, 280 attack. Dia ada effect. Empat, 5, 6, Kaizo. Okay. Tengok Kaizo ni kita kena gores Kita kena gores untuk pilih lah antara, kita pilih antara satu dengan dua ni. Kalau kita gores satu, yang akan aktif adalah efek yang satu lah, efek yang pertama. Kalau kita gores yang nombor 2, kita akan guna efek yang nombor 2. Macam tu. Okey, yang kedua. Feng dan Gajah Bayang, Boboiboy Cahaya, Boboiboy Solak, Robot Bara, 5 yang lari. Kita ada Boboiboy dan Ocobot. Okay, 300 HP dan juga 180 attack. 1 dan 2. 1 ni saya tak pasti apa. Nanti saya tengok gambar dia semula. Okay. Yang pertama, kad ini boleh ditukar dengan mana-mana kad Boboiboy di dalam tangan. Nombor 2, pindahkan satu kad dari deck kalah ke tangan. Okay. Pack yang ketiga. Ada Kaizo, Boboiboy, Harimau dan Ular Bayang, Pato, Boboiboy Sopan. Cantik. Ada Kopal dan Kuali. Okay.
nombor 1 dan nombor 2. Efek kad lawan tidak berkesan, attack kad lawan dikurangkan setengah. Cantik. 300 HP, 160 attack. Efek yang keempat. Ada Papa Zola dan Pipi Zola. Cobot. Robot bara. Bobo Sopan. Bobo Taufan. Kita ada Yaya dan Yi. Okay. 300 HP, 140 attack. Nombor 1, HP tolak 60 lawan sejurus selepas kad ini diletakkan di zon aktif. Nombor 2, attack 60 setiap kali menang osum. Terusnya, efek yang kelima. Yang pertama, Cactus dan Ying. Bobo Solar. Rock Taroka. Bobo Taufan. Robot Parlimer Pairapi. Dan juga Bobo Ice. 320, 160 HP. Nombor 1, serangan lawan tidak berkesan jika 2 kali menang osum. Attack 60 setiap kali menang osum. Wow, cantik design dia. Background dia tu Crystal Ice, cantik. Seterusnya, Satria yang ke-6. Ni yang special. Ini kalau jual satu saja, ni pun dah mahal. Yang pertama, Mas Mana. Sinarbot. Robot Mas Mawais. Robot Salju. 5, Yaya dan Ying. Adalah Bobo Boy Sopan. Okay. Yang pertama ni saya rasa kipas, yang kedua ni keris. Okay. Itu dia 440 HP guys. Dan 320 attack. Serangan pertama, kad lawan terkena pada diri mereka sendiri. Attack tambah 40 jika menang osum pertama. Okay. Ni dia Bobo Sopan. Background dia adalah emas-emas sikit. Kad yang ketujuh. Pack yang ketujuh. Sorry. Pertama, Gopal. Parlimer Pairapi. Rock Taroka. Bobo Solar. Robot Salju. Juga kita ada Bobo Solar. 300 HP, 200 attack. Yang pertama, jika pihak lawan menang osum pertama, HP kat pihak lawan dikurangkan setengah. Dan yang kedua adalah attack tambah 60. Pack yang ke-8. Pack yang ke-8. Pertama, Feng dan Naga Bayang. Mas Mawais. Bobo Solar. Roka dan Roku. Rokia. Juga Feng. Okay. Attack 60. Attack tolak 60 pada pihak lawan. 300 HP dan juga 320 attack. Feng. Dan yang terakhir, pack 9/9. Pertama, Tok Rasa. Kedua, Retaka Gamma. Ketiga, kita ada Bobo Boy Taufan. Keempat, Gorilla dan Buaya Bayang. Gopal dan Kuali. Bobo Boy Blaze. Okay. Yang pertama, attack tambah 60. Yang kedua,
attack bertambah 100 jika pihak lawan mempunyai efek. Wow. Okey, poster yang pertama, pet Satria. Album yang kedua. Album ketiga. Album keempat. Album kelima. Album yang terakhir. Okey korang, itu saja untuk hari ini. Apa pendapat korang tentang pet Satria? Boleh beri komen di bawah, boleh share, like dan subscribe LM Network, dan kita akan sambung lagi dengan video-video yang menarik akan datang. Terima kasih. Bye.